Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pendengar, pencinta-pencinta Al-Quran, khususnya para pelajar KKQ yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah dalam video kali ini, saya lanjutkan perkongsian bagi contoh-contoh Taranum Bayati, cuma kali ini melalui petikan ayat-ayat dari surah Al-Insan. Bermula ayat yang pertama dan saya anggap ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama maknanya saya cuba menggunakan nada yang paling rendah. Nada permulaan menggunakan tabakat suara yang paling rendah yang saya mampu. Ini bertujuan memberi ruang kepada para pelajar, khususnya para pelajar perempuan yang mempunyai tabakat suara yang berbeza dengan orang lelaki. Jadi sekarang apabila kita belajar dengan guru dan pembimbing yang tertentu yang berlainan jantina, sudah tentu ia akan memberikan suatu cabaran untuk menyelaras tabakat suara yang sesuai. Jadi saya cuba kongsikan menggunakan tabakat suara yang paling rendah yang saya mampu, dan ini sudah tentu memberi kesan kepada bentuk alunan suara saya yang nampak tidak stabil, tetapi ia bertujuan supaya para pelajar, terutamanya pelajar perempuan, dapat mempelajari dengan lebih mudah jika tabakat suara ini dirasakan sesuai. Baik, saya mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harakat yang pertama. Surah Al-Insan dalam sukatan KKQ tingkatan 1, harakat pertama dia menggunakan ayat yang panjang, satu ayat penuh. Jadi untuk makluman, bukan sesuatu yang mudah untuk mengalunkan satu harakat yang penuh bagi harakat bayati yang pertama dengan satu nafas. Jadi ada kemungkinan nafas saya tak sampai ke hujung lah. Ini untuk proses pembelajaran semata-mata. Ya. Sebaik-baiknya jangan putus nafas lah. Jadi kalau saya terputus nafas, semata-mata saya nak ikut contoh yang telah dimuatkan dalam buku panduan KKQ tingkatan 1. Jadi ayatnya agak panjang. Ya. Okey, harakat yang pertama, saya ulang balik daripada bismillah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya. Agak susah saya nak sampaikan nafas saya sampai hujung. Saya ulang sekali lagi. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Seterusnya, harakat kedua suara naik sedikit. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Saya ulang sekali lagi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin
نبتلي. Selanjutnya saya pindah ke harakat yang ketiga, suara naik lagi sedikit. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Saya ulang sekali lagi. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Seterusnya, saya pindah ke harakat yang keempat. Satu harakat yang penuh tanpa qita'ah. Perhati baik-baik. Inna hadaynahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Saya ulang sekali lagi. Inna hadaynahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Baik. Pada pelajar khususnya perhatikan gerak suara menurun sebelum suara naik semula. Di mana gerak suara menurun? Imma, ma tu turun, kemudian diikuti dengan sya lagi turun. Ma sya. Suara kalau dah dapat turun ke sana, baru dapat naik dengan baik. Kirau, naik semula. Wa imma, naik kedua dan mula menurun. Kafura, letak semula di bawah. Saya ulang sekali lagi harakat keempat. Inna hadaynahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Selanjutnya kita pindah ke harakat kelima, Bayati Husaini, gerak naik bertangga-tangga. Teliti baik-baik. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Saya ulang sekali lagi. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Selanjutnya, saya akhiri dengan Bayati harakat ke-6, Bayati Husaini. Teliti baik-baik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Saya ulang sekali lagi. Innal
yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi terpulang kepada para pendengar untuk menggerak dan meletakkan nada ke bawah dan ke atas ikut keselesaan masing-masing. Saya ulang sekali lagi. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Untuk makluman para pendengar percinta Al-Quran pelajar sekalian, setiap orang pembaca, sama ada qari atau qari'ah, akan mempunyai kecenderungan yang berbeza-beza. Sebab itu cara menggerakkan, cara mengalunkan, meletakkan gaya alunan ke atas, ke bawah dan pelbagai variasi dalam bacaan Quran secara bertaranum ini, dia berbeza-beza barangkali antara setiap orang pembaca itu. Ini disebabkan bergantung kepada kecenderungan, kebolehan dan minat masing-masing yang tak sama antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, contoh yang saya berikan ini, saya harap salah satu daripada contoh yang boleh dijadikan rujukan dan diharap dia dapat dimanfaatkan oleh para pendengar, khususnya para pelajar KKQ tingkatan 1 khususnya. Sekian dahulu untuk kali ini. InsyaAllah ada video bagi contoh nada suara kedua dan ketiga yang semakin lebih tinggi sesuai dengan bentuk tabakat suara masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.